Assalamualaikum warahmatullahi
Ini masalah tu, sekian ada, sekian tak ada. Aduh, hai, Puan Rashidah, okey ke tak okey? Terpaksalah saya menjerit nampaknya. Saudara Rashidi, okey, Alhamdulillah, sudah 4 tam. Itu di titik. Sekarang ni yang saya runsingkan adalah di FB ni. Okey tak okey suara saya, saudara? Mana suara? Pula dah, tak ada suara lagi. Aduh. Suara saya okey ke tak okey? Suara ni seriau juga saya ni. Macam mana jadi macam ni? Macam mana tu? Okey, dah ada di FB. Okey, terima kasih. Tapi Saudara Syah, suara saya ni tak berapa ini jelas ya. Kalau tak berapa jelas, naikkan anda punya volume dekat telefon anda, kerana saya tidak menggunakan line dan sebagainya. Jadi bila keadaan begitu mungkin tidak begitu jelas suara. Saya minta maaf saudara. Betul Pahat. Okey, terima kasih saudara Abu Usman, Puan Hamidah. Okey saudara, terima kasih saudara. Maklum sajalah, baru balik daripada Kota Kinabalu ni, letih sikit saudara. Saudara Mazalan okey, saudara Ahmad Rasdi, saudara Jan Saris, terima kasih. Dia kata Jan Sari, dia kata teruskan perjuangan walaupun UMNO 3 kain. Ada terima kasih saudara. Okey. Baik saya, hari ini sebagaimana yang saya tahu ni hari Jumaat. Hari ini tadi dah atas dapat sementara nunggu kat airport ni, saya terpaksa buat Zuhur je, tak dapat sembahyang Jumaat hari ni. Saudara. Dan tinggal 2 hari lagi saudara, untuk kita menutup tirai tahun bulan November saudara. Saudara, kita terus masuk naluri kehidupan saudara, untuk laju sebab malam ni saya nak bercakap tentang banyak pasal Sabah. Saudara Rizat Ham, saudara Ismaun, saya dapat satu tulisan agak menarik. Katanya seorang tuan pernah bertanya kepada hamba yang baru dimiliki. Jadi tuan tu bertanya pada hambanya, kamu nak tinggal bilik mana, makanan mana yang kamu nak, dan apa kerja yang ingin kamu lakukan. Maka hamba itu pun jawab dengan penuh rendah hati, Tuan yang saya muliakan, saya hanyalah seorang hamba, maka Tuanlah yang berhak menentukan segalanya untuk saya, dan saya akan patuh pada setiap arahan Tuan. Jadi itu sejarah kisah ringkas saudara. Di sinilah saudara, bila kita menatap kenyataan itu, bahawa kita harus insaf. Seorang hamba tidak menentukan keadaannya sendiri. Sebaliknya, dia harus tunduk kepada ketetapan tuannya. Begitulah hakikatnya kita sebagai hamba Allah, saudara. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menentukan arah hidup kita mengikut kehendak kita sendiri. Tapi kita wajib patuh kepada ketentuan dan segala ketetapan dan juga syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya, saudara, ketenangan hidup akan hadir apabila kita redha dengan ketentuannya dan taat pada perintahnya, saudara. Terima kasih Nurali Astana Kirana. Saya nak beritahu awal-awal ini saudara, sebab besok baru nak mengundi. Macam mana pula kita tahu segala-galanya? Saya cuma memberi ramalan. Yang lain itu main sebut aja saudara. Aduh, saya baru balik ni. 9 hari saya menyusuri di seluruh negeri di bawah bayu saudara. Baik, kita masuk mutara kata dulu saudara. Ini perlu sebab sebagai guidance pada diri kita. Kerana menurut saudara Makbul, katanya akan sampai masanya kita bertemu dengan orang yang dengan kata-katanya boleh mengoyakkan harga diri kita. Dan mungkin pula kita akan menemui orang yang dengan sinar matanya saja sanggup membuatkan diri kita merasa paling berharga. Itulah ketetapan dalam hidup kita. Saya ada kalanya kita akan mendengar atau bercakap dengan orang yang boleh membuatkan kita terasa diri kita jauh hati, sakit hati dan marah. Tapi ada kalanya kalau berjumpa dengan sahabat yang baik, maka hanya sekadar dengan kerlingan matanya sudah cukup untuk membuatkan kita rasa lega dan seronok saya. Untuk teman-teman yang berada di Anjung Kuasa di Seri Perdana, saya tahulah saya ini turut dituntun oleh Pak Menteri saya. Bukan kaleng-kaleng saya. Dan saya ingin berpesan, kalau nak menggunakan wang negara itu janganlah berlebih-lebihan. Saudara Faizal K. Khaizir, diharap jangan kita berbelanja wang negara tanpa had. Kerana seandainya wang negara itu dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis.
Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan, saban malam saya ingatkan pada anda bahawa anda bebas ataupun diizinkan untuk menyalin semula, ataupun memasukkan nama-nama channel. Itu tidak ada masalah saya. Namun anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel saudara. Dan kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Bila saya beri pandangan dan pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah saudara, boleh hantar kiriman, nak berbual, boleh. Asalkan anda menggunakan bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis saudara. Kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, kerana kita mewarisi, saudara Ras dah kata apa-apa pun terpulanglah, kita mewarisi budaya dan amalan nenek moyang kita menggunakan bahasa-bahasa yang cukup harmonis, saudara. Dan paling penting saudara, kalau ada masalah kita santuni secara harmonis. Bagi teman-teman yang menulis, mencurahkan perasaan dalam muka buku ini saudara, berhati-hati saudara, kerana setiap tulisan anda dipantau oleh SKMM. Tajuk pencerahan kita malam ini tidak lain tak bukan adalah pecutan akhir di garis penamat saudara. Jadi saudara, jangan sebarangan bagi andaian dan sebagainya. Sebelum itu perlu saya jelaskan juga tentang bagaimana keadaan cuaca negara kita. Tadi dekat airport tadi saudara, nampaknya hujan lebat. Dan menurut laporan kaji cuaca, setakat ini ada 2 negeri saja malam ini yang bakal dilanda oleh ribu petir dan angin kencang, iaitu di Johor, kawasan Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara di Sarawak, kawasan Serian, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Pusa, Sariki, Pakan, Julau, Meradung, Sibu, Muka, Dalat, Kapit, Song, Bukit Mabung dan juga Bintulu saudara. Ini teman-teman kita di Sarawak nampaknya banyak hujan saudara. Sesuatu yang agak menggembirakan saya baru saya terima tadi apabila laporan daripada Met Malaysia yang melaporkan bahawa alhamdulillah ribut tropika Senya yang sebelum ini dilaporkan bakal melanda negara kita dan telah pun melanda seketika, katanya sudah tiada lagi di negara kita. Demikian menurut Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia, Saudara Dr. Muhammad Hisham Mat Anif. Dan kesannya yang tinggal cuma hujan saja. Kerana sebelum ini mereka telah meramalkan dan mengeluarkan amaran nasihat berkaitan dengan apa ini berlakunya ribut tropika Senya. Alhamdulillah. Cuma sekarang ini yang tinggal adalah lekukan. Lekukan ini meninggalkan kesan-kesan hujan. Jadi di Terengganu kabarnya hujan akan berterusan pada tahap bahaya esok saudara. Teman-teman yang tinggal di Terengganu berhati-hati saudara. Amarah hujan berterusan juga pada tahap waspada turut dikeluarkan iaitu di kawasan Besut, Stiu, Kuala Neros, Pulau Terengganu. Selain itu Jerantut, Kuantan di Pahang juga dijangka mengalami hujan berterusan esok saudara. Dan amaran hujan berterusan juga pada tahap waspada turut dikeluarkan oleh Met Malaysia di Perak, itu kawasan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim saudara. Jadi saya haraplah teman-teman berhati-hati kerana hujan masih berterusan walaupun ribut Senya sudah pun tiada. Laporan banjir setakat ini katanya mangsa banjir di Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang nampaknya start petang tadilah saya meningkat. Sementara itu di Perak, Kedah, Perlis dan Kelantan ada sedikit penurunan. Di Terengganu jumlah mangsa meningkat pada 6,315 orang saudara, berbanding 5,009 orang. 96 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di 8 daerah terjejas, iaitu di Kemaman, Marang, Stiu, Kuala Neros, Dungun, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Besut. Dan berdasarkan maklumat aplikasi My Public Info Banjir, di sebelah sungai di Terengganu telah pun melepasi paras bahaya. Sebab itulah Terengganu dijangka mengalami banjir yang teruk juga. Di Selangor jumlah mangsa menunjukkan pertambahan. Tadi daripada kapal terbang ni saya tengok rumah hujan saudara.
Di Selangor jumlah mangsa menunjukkan pertambahan kepada 3,125 orang berbanding cuma 2,904 orang tengah hari tadi. Dan mereka berlindung di 21 PPS membabitkan 5 daerah iaitu di Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sepang dan Kuala Langat. Sementara di Negeri Sembilan jumlah mangsa bertambah pada 156 orang daripada 47 keluarga berbanding 117 orang yang berlindung di 4 PPS di Sekolah Kebangsaan Jimah Lama di Lukut, Balai Raya Permatang Pasir di Linggi, Sekolah Kebangsaan Jijan di Labu, dan Sekolah Kebangsaan Undang Johor di Kuala Pilah. Itulah laporan setika saya tentang ramalan keadaan cuaca. Ini perlu juga saya, sebab sebelum saya beri pencerahan hari ini, boleh dikatakan keseluruhan pencerahan saya dapat tahu juga, tapi saya belum dapat menghayati saya tentang apa yang berlaku dengan SPRM, yang ada kata mengatakan menahan, ada kata soal siasat, tentang isu korupsi yang melibatkan LGBT dan juga sisa politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin besoklah saya akan ulas. Saya minta maaf malam ini saya tak dapat beri pencerahan, walaupun saya tahu sedikit, tapi biarlah SPRM melakukan siasatannya. Jangan pula kita mengandaikan yang bukan-bukan, kita memberi pandangan kita sedangkan benda itu sedang melalui siasatan. Sesuatu siasatan yang dilakukan oleh, terima kasih Saudara Fazil Yub, oleh SPRM tak sewajarnya kita ulas. Walaupun kita dengarlah ada tangkapan dilakukan pagi tadi. Ada yang mengatakan tunjuk pistol lah, ada yang mengatakan ugutan, itu biarkanlah. Besok saya akan cuba mengulahnya satu persatu, saudara. Baik, kita terus kepada pecutan akhir di garis penamat, saudara. Ini khabar dari Sabah, saudara, yang saya bawa balik tadi, saudara. Di Sabah untuk hari Sabtu, Kerajaan Negeri telah pun mengisytiharkan pada hari Sabtu ni, besok sebagai cuti umum di seluruh negeri, mengikut di bawah ordinan Seksyen 9 Ordinan Hari Kelepasan, dan ia disahkan melalui warta rasmi yang terbitkan. Jadi di Sabah bila Sabtu cuti, mana hari Senin itulah, sebab selalunya Sabtu cuti umum juga saya. Dan bila diumumkan cuti umum, maka besar bolehlah berlalutan sampai hari Senin. Menjelang besok, Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun giat melaksanakan persiapan akhirnya, termasuklah menghantar kelengkapan mengundi ke lokasi di pedalaman. Terpaksa gunakan bot, gunakan helikopter saya. Bernama melaporkan beberapa daerah telah mendapati petugas SPR bersama anggota polis Diraja Malaysia bekerja rapat bagi memastikan proses pengundian yang bakal berlangsung mulai pagi besok, saya. Tak maaf, saya saja tak seminum, saya minta izin, saya, sebab tekak kering balik daripada Kota Kinabalu. Di Tuaran, saya, petugas-petugas SPR sudah pun menyusun dan menyemak peralatan untuk mengundi di Sekolah Kebangsaan Mengkabuh yang dijadikan sebagai pusat pengundian kali ini. Sementara itu, di Penampang, beberapa petugas SPR, anggota polis terpaksa menaiki helikopter, saya. Mereka naik dari Padang Majlis Perbadaran Penampang untuk menghantar kelengkapan mengundi ke pusat-pusat pengundian seperti di Sekolah Kebangsaan Terian, Sekolah Kebangsaan Buayan dan Sekolah Kebangsaan Longkogongan. Di Sempurna ni sebab dia ada pulau, saya. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Mas Sazwan Masud memberitahu bahawa anggota PDRM mengiringi peti undi yang dibawa menggunakan bot menuju ke pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Pulau Denawan dan sekolah di Pulau Mabul. Don Sulabayan ialah di Pulau Mabul, dan begitu juga Don Senalang. Disandarkan Ketua Tempat Mengundi Sekolah Kebangsaan Pemaguan, itu Syuhaili Pani, mengautoi pengantaran peti undi dan kelengkapan menggunakan 3 buah bot ke Pulau Pamaguan. Persiapan akhir adalah sebagai untuk pengundian bagi kursi di bawah Parlimen di Baran, iaitu di kawasan Gum-Gum, Sungai Manila dan Sungai Sri Buga, terus jalan lancar. Di Tawau, tinjauan bernama mendapati Sekolah Kebangsaan Cina Yuk Chin merupakan pusat penjumlahan undi bagi Don Merotai, Tanjung Batu, Kukusan dan Sebatik. Persiapan berjalan lancar, saya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Jasmine Hussein berkata,
436 anggota polis ditugaskan di pusat pengundian. Dan semua 882 pusat mengundi di seluruh negeri dengan 3,558 saluran mengundi akan dibuka serentak mulai jam 7.30 pagi besok saya. Di Sabah memang 7.30 pagi itu dah tengah menerang. Solat subuh pun pukul 4.30 saudara. Dan solat Zuhur pun pukul 12 saja. Dia akan menutup rupanya ini sebelum ditutup secara berperingkat. Beberapa kawasan mengundi itu akan ditutup secara berperingkat mulai 12 tengah hari hinggalah 5.30 petang. SPR melantik 25 pegawai pengurus pilihan raya dengan dibantu sejumlah 196 penolong pegawai pengurus untuk memastikan kelancaran pengundian dan juga pengeran undi. Dan saya nak tahu berapa kosnya untuk pilihan raya di Sabah kali ini. SPR menganggarkan melibatkan peruntukan sejumlah 116.8 juta ringgit wang yang terpaksa perlu digunakan hanya untuk pilihan raya di Sabah. Sebab itu jangan minta selalu pilihan raya saya. Dalam waktu yang sama, SPR bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana ke banjir atau tanah runtuh. Ini kerana keadaan cuaca tidak menentu di Sabah. Memang saudara, bila saya pergi jauh sampai ke Lat Datu saudara, jalannya teruk dan hujan. Sepanjang hari sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti. Aduhai, saya pun terkena juga macam semua. Menurut pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun hari ini, dia menghadapi sidang media, pihaknya telah pun menyediakan prosedur operasi standard yang akan bertindak berdasarkan situasi semasa. Keadaan cuaca tak menentu ketika ini juga dijangka memberi kesan terhadap peratusan keluar mengundi, terutama di kawasan beresiko hujan lebat atau banjir kerana kesukaran penduduk untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Saya perlu jelaskan juga saudara, bila saya pergi ke Sabah, barulah saya faham saudara. Saudara Ramli Yassin, terima kasih atas keping hati, bahawa jalan-jalan masih teruk lagi saudara. Masih lagi tanah merah. Jadi kalau hujan, macam mana pengundi nak keluar mengundi? Sebab itu SPR yang sepeka dengan keadaan cuaca yang tidak menentu mengatakan mereka juga telah berbincang dengan Jabatan Meteorologi Malaysia dan Pengurusan Bencana Negara bagi buat persiapan akhir. Seandainya banjir berterusan, besar kemungkinan kawasan-kawasan tertentu boleh juga ditangguhkan pengundiannya. Tapi mudah-mudahan lah, biarlah nak hujan pun biarlah malam saudara, waktu pengiraan undi. Baik saudara. Untuk pecutan terakhir ini adalah satu sedikit catatan yang sampai pada saya dalam telefon saya hari ini, yang dikirimkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Agak terkesan juga. Memanglah 2-3 hari nanti saya akan cuba mengulas tentang bagaimana seorang makcik yang datang jauh, terpaksa melanjakan wang RM200 hanya sekadar-kadar untuk bertemu dengan Perdana Menteri kerana nak mengucapkan terima kasih bahawa dia dapatlah sekarang ni beli beras apa semua secara percuma. Dan saya ingat lagi pesan daripada Dr. Anwar Ibrahim, katanya, jagalah minyak kita, jagalah beras kita. Agak menarik saudara. Begitulah prihatinnya rakyat yang selama 9 tahun mereka seolah dinafikan pembangunannya. Ini catatan Dr. Zahid pula saudara. Saya minta izin untuk membacanya supaya kita hayati. Catatan seorang presiden parti. Menurut Zahid, katanya, dalam setiap perjalanan saya di Sabah, dari kampung ke kampung, dari PDM ke PDM, saya melihat wajah rakyat yang sabar, tabah dan penuh hasrat. Impian yang tidak pernah padam meskipun diuji pelbagai kekurangan dan kesulitan. Ada waktunya diuji, ada masa langkah kita jadi salah tafsir, ada hari di mana penat. Dan sebab dia melewati semua kawasan, kata Zahid, ada masanya terasa penat dan ataupun lebih berat dari biasa. Namun setiap kali saya berjumpa rakyat Sabah, setiap kali saya melihat masa depan anak-anak kecil negeri itu, hati saya menjadi kembali kuat. Kerana perjuangan ini bukan tentang diri saya, katanya. Ia tentang agama yang perlu dipelihara, tentang bangsa yang perlu dibina, tentang negeri yang mesti dimajukan untuk kemakmuran bersama. Tuhan yang Maha mengetahui isi hati dan niat perjuangan ini. Semoga setiap langkah yang diambil, setiap salam yang disambut,
setiap doa yang dititipkan menjadi saksi bahawa perjuangan parti ini ikhlas untuk rakyat Sabah yang saya sayangi. Moga Allah menentukan yang terbaik demi rakyat, demi Sabah, demi masa depan anak bangsa kita. Itu adalah catatan sebelum pengundian daripada seorang Presiden UMNO yang hadir menyusuri setiap kawasan di negeri Sabah saya selama lebih sebulan lebih. Sekejap ada di Sabah, sekejap balik ke Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat kabinet, sekejap kembali pula ke Labuan, balik pula tengok kawasannya di Bagan Datuk, ada kawasan hujan. Begitulah tugas seorang Timbalan Perdana Menteri yang juga pengurusi NADMA saudara. Beliau khawatir bagaimana rakyat di Semenanjung yang terkesan oleh banjir saudara. Cuma saudara, sesuatu yang agak menarik permulaannya saudara, semalam saya dah laporkan, itu apabila Ketua Bahagian Parti Warisan itu di Sipitang, Abdul Aziz Taib, semalam mengumumkan beliau keluar parti untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat. Saya nampak keadaan begini secara warisan agak kucar kacir keadaannya. Kerana katanya keputusan itu yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat Sabah. Menurut Saudara Abdul Aziz, beliau kecewa dengan kepimpinan Presiden Warisan yang merasakan tidak ada hal tuju yang jelas. Jadi beliau yakin dengan usaha kerajaan perpaduan pimpinan dari Sri Anwar Ibrahim dalam menuntut hak Sabah dan juga keputusan beliau menyertai PKR dikatakan akan menambah kelebihan untuk calon dan PH saya. Di Sindomin, ini kursi Sindomin saya, terdapat 10 penjuru. Dulu kawasan ini dimenangi oleh calon Barisan Nasional, dan kali ini nampak gayanya atas kerjasama yang kita capai, maka Sindomin meletakkan calon Saudara Yamani Hafiz Musa untuk bertanding mewakili Pakatan Harapan. Jadi bila Pakatan Harapan bertanding, UMNO Barisan Nasional tidak bertanding. Itu yang saya lihat. Jadi kesan daripada di Sipitang itu saudara, terdapat juga kawasan di Kudansang. Kudansang, UMNO meletakkan calonnya iaitu Japirin Sohadi yang bakal menjadi advantage kepada UMNO, kerana di situ ada 10 penjuru saja di Kudansang. Begitu juga di Karanaan. Di Karanaan dulu kawasan ini dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kerana masa itu Perikatan Nasional ada kerjasama dengan UMNO Barisan Nasional. Tapi kali ini UMNO menurunkan Saudara Mat Nazmin Kamil untuk bertanding 7 penjuru saudara. Dalam waktu yang sama saudara, Ketua Cawangan dan Ketua Armada daripada Pakatan Nasional PN di Sungai Batang dalam Dun Sungai Manila, beliau bersama dengan 20 penyokongnya menyatakan sokongan terhadap calon Barisan Nasional di Dun Sungai Manila. Jadi katanya keputusan itu dilakukan selepas mereka kecewa. Saudara Budin Pasarat, terima kasih. Keputusan tersebut dibuat selepas mereka kecewa dengan kepimpinan parti mereka. Turut hadir Tuan Haji Zaini, iaitu calon Barisan Nasional di Dun Sungai Manila. Dun Sungai Manila ni saudara adalah kawasan kursi kubu UMNO. Pilihan raya lepas Saudara Mokran bin Ingkat mewakili Barisan Nasional mendapat 4,585, mengalahkan calon warisan lebih kurang dalam 1,700 undi majoriti. Dan kali ini apabila adanya 6 penjuru juga lagi saudara, UMNO meletakkan calon Zaini Tiksun saudara. Sementara itu parti-parti yang bertanding, parti PIS, Parti Warisan, Perikatan Nasional, PPRS dan juga JRS saudara. Itu anak QYT. Sebenarnya saya harus menjelaskan sebelum saya mengulas satu persatu lagi saudara. Saya harus menyatakan bagaimana kempen di Sabah yang malam ini yang terakhir sekitar jam 11.59 berhabislah saudara. Saya nampak minggu kedua itu betul rancak. Sebab itu saya memilih untuk berada di Sabah sekitar seminggu selepas penamaan calon saya. Dan saya melihat bagaimana perempuan yang banyak orang menumpukan kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan Dun Sulaman, kerana terdapat calon muda yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional, iaitu Dr. Shahnul Rizal Tajuddin, yang dilihat, sebab kalau saya lihat
banyak dalam media sosial anak-anak muda menyuarakan mahukan pembaharuan. Mereka itu sudah katanya dah jelik dengan pimpinan-pimpinan yang lama katanya yang tidak mahu pembaharuan. Sebab itu mereka mahukan ada pembaharuan. Jadi Dr. Shahnor Rizal ni adalah seorang doktor perubatan. Dia juga seperti mana Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, berkelulusan dari Rusia saya. Ya, Timbalan Ketua UMNO bahagian Segamat Datuk Bastion On yang turut berkempen bersama, dia menyatakan bahawa terdapat harapan barulah bagaimana calon tersebut. Jadi dalam hal itu saya melihat bagaimana N12 ini menyaksikan saingan 5 penjuru saja. Pilihan yang lepas cuma 3 penjuru saja, iaitu daripada PCS, warisan Datuk Ala Saga, dia dapat 2,820, dan Datuk Sri Hajiji dari Perikatan Nasional 5,919. Waktu itu Perikatan Nasional didukung oleh UMNO juga sekali saja. Tapi hari ini sebab kita dengan JRS tidak lagi bersama, jadi sebab itu UMNO menurunkan Dr. Shahnor Rizal Tajuddin. Sementara itu JRS diwakili oleh pada Hajiji, warisan meletakkan calonnya Mokhtar Hussein. Sekali lagi ya, nampak ya, saudara Tajuddin Nordin daripada parti PRS. Jadi tumpuan agak menarik saudara, kerana saya merasakan bahawa cakap-cakaplah rakyat semakin tertekan dengan kepimpinan Hajiji saya. Sebab itu walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim turun kempen, tapi nampak gayanya tak memberi bekas. Dan sebab Fazil Yub, Saudara Ahmad Syukri, terima kasih atas keping hati kepada saya malam ni. Saudara, perlu saya jelaskan, bila saya berada di kawasan Sulaman ini saudara, saya melihat anak muda. Undi anak muda kali ini 70% saudara. Kalau 70% anak muda turun, dan saya merasakan mereka seolah-olah sudah pun bersiap sedia. Kerana kebanyakan anak muda saya lihat, mereka lebih berani memakai baju UMNO Barisan Nasional. Bila saya pergi minum kopi ni, bila jumpa saja, kebetulan saya pakai baju ni lah saya. Apa khabar saya? Tatap baitu katanya. Saya nampak Sulaman akan melakukan satu kejutan. Sebab jangan lupa saya, di Sabah biasa berlaku kejutan. Dulu Datuk Seri Harris Saleh bertanding di tak salah di Penung rasanya. Dia dikalahkan seorang calon biasa saja, seorang pemandu lori saja saya. Sedangkan Datuk Seri Tan Sri Harris Saleh, beliau adalah ketua menteri saya. Dan kali ini macam ada di Selaman, walaupun Datuk Sri Hajiji ini sebagai ketua menteri, tapi saingannya bukan orang Kaling saya, seorang doktor yang memberi khidmat sekian lama. Dan ternyata waktu masa hari penamaan calon, salah seorang calon di kawasan bukan di kawasan Dut Sulaman, dia rebah. Tapi doktor ini tanpa mengira parti mana pun, dia memberi rawatan sebelum dihantar ke hospital. Saya juga ingin menjelaskan, boleh katakan Sabah malam saya beritahu kepada anda bahawa pilihan raya di Sabah kali ini menyedarkan kepada saya bagaimana fiesta ataupun musim demokrasi, apabila ramai sangat calon bertanding, tetapi yang lebih menyentuh perasaan saya apabila calon-calon tidak menggunakan isu-isu peribadi saya. Tak ada kita dengar caci maki hamun, tak ada. Bila saya pergi ke kawasan-kawasan, walaupun saya pergi kawasan itu kawasan PDM yang adanya parti pembangkang, saya dilayan dengan baik. Sila bah, minum, kita minum. Saya kata saya orang UMNO Barisan Nasional. Enggak apa, kita sama-sama sini, Sabah lain bah. Seronok saya saudara. Bagaimana saya berada di mana itu, di satu kawasan Don tu, calon tu mengatakan kepada saya, dia kata dia boleh telefon rumah orang tu nak makan, sedangkan orang tu bukan daripada parti UMNO. Begitulah akrabnya saudara. Saudara, nampak gayanya demokrasi diraihkan sebenar-benarnya di Sabah saudara. Tapi bagaimanapun saudara, saya melihat sentimen
menjelang pilihan raya besok saudara, bahawa agak bercampur-campur, tetapi dominasinya adalah anak muda. Keseluruhannya di antara 50 ke 60 ke 70% anak muda yang bakal mengundi kali ini. Dan waktu saya makan dekat di Kota Kinabalu, anak-anak muda semua menyatakan, saya kerja Pak, saya nak mau balik. Bila mau balik? Lusa. Sebab semalam tadi saya makan, teringin nak makan seafood. Memang Sabah secara memang sedap-sedap lah. Jadi anak muda kata, kamu tak balik mengundi? Ya, mau balik lusa Pak. Saya mau ambil cuti. Kenapa saya mau mengundi? Agak-agak kamu rasa bagaimana? Saya mau pilih parti tu. Oh, dia tunjuk kat saya. Jadi saya tak mau sebut lah kawasan mana saudara. Jadi retinya anak muda boleh menzahirkan secara betul serang. Dan saya lihat bahawa isu yang dimainkan untuk di kawasan bandar adalah isu ekonomi. Kos sara hidup, macam mana saya berada di Tanjung apa nama tempat tu, kawan-kawan tak ada semua. Itu kawasan tu Dr. Jeffrey di Kutatan. Mereka menyuarakan tentang kos sara hidup, bukan masalah rumah. Ada masih lagi setinggal lagi, ada lagi. Sedangkan Kutatan itu adalah bersebelahan dengan Kota Kinabalu. Rumah-rumah, perumahan mereka tidak ada prasarana, saliran api, air yang tidak menentu. Jadi isu yang menjadi besar sekali di Sabah saat ini untuk kota-kota, sama ada di Kota Marudu ataupun di Lahad Datu ataupun di Beaufort saudara, malah di Kimanis. Kimanis itu adalah rupanya tempat mereka mengadakan pusat untuk bekalan elektrik saudara. Dan saya berada di kawasan ini Spanggar itu saudara adalah kawasan yang suaramai tentera. Saudara di Kutatan tu ada kem Kok Lawi, macam itulah saudara. Dan kebanyakan mereka di situ mengharapkan perubahan ekonomi dan rumah. Apabila calon itu hadir, lain tak ada, mereka menyuarakan hasratnya supaya ada pembaruan dari segi rumah. Sementara saudara, bagi kawasan di luar bandar, iaitu kawasan pedalaman, letih saudara saya berjalan. Letih sangat-sangat, naik keretanya tersengut-sengut. Mereka menzahirkan pandangan kenapa di Sarawak dia punya Pen Borneo sudah hampir siap, tapi kita di Sabah ni masih belum lagi. Saudara datang sendiri tengok tadi macam mana. Letih kan? Dari Kota Kinabalu bergerak pukul 9 pagi sampai kawasan kami pukul 2 petang. Bayangkan. Gitu. Ya, saudara Ahmad Syukri, Kutatan dekat dengan airport. Katanya saudara Ahmad Syukri pernah pergi ke situ dulu. Dan boleh saya katakan saudara, kata Kutatan ni boleh saudara nafikan kalau saya katakan rumahnya rapat-rapat. Itu saya rasa memerlukan suntikan, sentuhan daripada pemimpin yang baru lah. Dan anak-anak muda bekerja, mereka tidak ada pertanian di kawasan Kutatan saudara. Bila kawasan itu ada industri yang di sekitar Kota Kinabalu, mereka berulang-alik jalan untuk ke Kutatan sebab dekat dengan airport. Okeylah saudara. Tapi kawasan rumah, saya kata kalau berlaku kebakaran, boleh katakan bukan satu rumah, boleh sampai 5-60 rumah sekali saudara. Tak ada pula pipe-pipe bomba, tak ada disediakan. Peparitan tak ada. Kalau berlaku banjir, boleh katakan seluruh kawasan tu boleh banjir. Itu untuk pengundi-pengundi bandar saudara. Betul saudara, sudah Megat Ramli, Kutatan lah masalah air. Sementara itu ini di kawasan pedalaman, masalah air, masalah api langsung tak ada saya. Macam saya katakan semalam ke 2 malam lepas, kita naik kereta melalui Pen Borneo, ada lah saudara tiang-tiang elektrik, tapi tak ada lampu. Yang saya agak khawatir kalau lah perjalanan waktu malam, ya sama ada daripada bukan Kutatan, daripada Beaufort atas lagi, daripada Tenom misalnya saudara, gunakan jalan waktu malam. Bahayanya sebab jalan itu masih lagi berlubang-lubang dan tak ada lampu, boleh mengundang kemalangan. Jadi dalam waktu yang sama saat ini saya melihat isu setempat ini berbeza-beza, bercampur-campur tentang naratif lokaliti dan sebagainya. Dan isu setempat yang sangat berbeza antara satu demografi dengan demografi yang lain.
Memang kalau kita membuat ulasan, kita tak boleh bagi ulasan mengikut hati dan perasaan. Tetapi yang jelas sekarang ni saya lihat bahawa perpecahan parti dalam blok Kadazan Dusun dan Murut KDM ini merupakan satu faktor yang membentuk mood pengundi di kawasan yang majoriti komiti tersebut, terutama di kursi yang menyaksikan persaingan yang banyak penjuru. Pecahan sokongan dalam kelompok itu pasti akan memberi kesan terhadap pilihan pengundi KDM. Ini sebenarnya advantage pada UMNO Barisan Nasional. Beberapa kursi kawasan bandar dan separa bandar saya rasa dijangka bakal berubah. Dalam Perikatan Nasional kali ini apabila ada kecenderungan pengundi untuk melakukan swing vote. Dulu saudara, UMNO Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi apabila dikhianati, sepatutnya kawasan ini UMNO tak calon, mereka tak sepatutnya bertanding, mereka tak calon juga, berlaku sabotah dan sebagainya. Tapi kali ini UMNO tetap tidak bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO tidak bersama dengan JRS, kerana dalam JRS ada sakit baki mereka yang khianat pada UMNO. Dan sebab itu UMNO dengan warisan ini saya nampak boleh menjalin kerjasama. Nanti saya ulas lagi sikit lagi saya lihat juga apabila kursi yang bercampur sama ada bandar atau semi urban, ia lazimnya bakal melahirkan pengundi yang tidak terikat kepada kesetiaan ini kepada parti. Sebab itu saya lihat dari bagaimana si Bunga, Dikit Manis, kursi luar bandar nampaknya kekal stabil apabila sokongan. Sebab itu saya ucapkan tahniahlah kepada pergerakan wanita dan juga putih UMNO serta pemuda UMNO. Rupanya mereka dah berada selama 3 bulan, berkawan, bercerita tentang perjuangan dan sebagainya. Dan mereka tidak menjalankan adu domba untuk gaduh sama sendiri. Tak ada. Sebab itu orang Sabah tak suka. Mereka tak berminat pada omelan yang memperlihatkan adanya acuan perpecahan bangsa. Mereka tak suka. Saudara Nazir Bazin, perpaduan lain terbaik. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini mereka lebih suka kepada situasi yang menyantuni tentang masalah rakyat. Dan sebab itu lepas saja jam 11.59 malam ni, semua calon parti yang bertanding ceasefire, habislah musim kempen selama 2 minggu. Dan sama ada hasil penat jerih kempen pada garisan penamat ini sejak 14 November lalu yang akan ditentukan oleh sejumlah 1.76 juta pengundi di Sabah. Dan semua 882 pusat pengundi di seluruh negeri dengan 3,558 saluran mengundi yang akan dibuka serentak jam 7.30 pagi besok. Saya melihat Selasa lepas, pada hari Selasa yang lalu, sejumlah 17,615 pengundi awal terdiri daripada pasukan polis dan tentera. Macam mana saya jelaskan 2-3 malam lepas, saya nampak bahawa undi daripada tentera dan polis nampak gayanya seolah-olah berpihak pada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu sudah ada serangan terhadap menteri daripada UMNO. Itu naib presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin. Kononnya dikatakan beliau mempengaruhi dan membuat urutan dan sebagainya, sedangkan tak ada apa pun saya. Tetapi saya yakin bahawa kalangan mereka sudah bertemu dengan pengundi-pengundi. Bagaimana bah? Sokong mana bah? Jadi mereka terus terang kali ini pengundi, mereka cakap terus terang sudah undi. Calon apa? Barisan. Calon apa? UMNO. Calon apa? Barisan. Itu yang mereka lafazkan. Dia sebab itu ada perasaan. Bila saya beri ulasan, banyaklah kawan-kawan daripada parti sebelah sana marah ke saya harus cakap yang benar. Saya bukan memberi imbauan yang bukan-bukan. Saya nampak 17,000 anggota polis dan tentera. Baik, bagaimana besok? Ini ramalan awal. Saudara, bolehlah saudara boleh letakkan malam besok bila saya beri ulasan ataupun lusa. Sebab rasanya menurut Suruhanjaya Pilihan Raya katanya besar kemungkinan keputusan pilihan raya ini akan dapat diketahui jam 10 malam.
Kalau 10 malam kita bersiaran malam lusa lah saya. Malam besok tak boleh nak bagi lagi penjelasan. Tapi mungkin saya memberi apa yang berlaku dalam negara kita dan juga sedikit-sedikit laporan-laporan pengundi putih dan sebagainya, berapa peratus yang keluar mengundi. Tetapi saya melihat, terus terang saya katakan saya, sebagaimana saya bersetuju juga, akhirnya Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi mengakui bahawa besar kemungkinan tidak ada satu parti pun yang dominan untuk membentuk kerajaan secara bersendirian, melainkan terpaksa mengadakan pakatan bersama. Tapi bagaimanapun besar kemungkinan ada boleh berlaku sebaliknya saudara. Pulang pada besok. Ini adalah sekadar ramalan saudara ya. Dan ini berdasarkan kepada apa yang ditulis, apa yang saya temui. Saya lihat, terus terang saya kata, saudara jangan marah kat saya. Saya balik, saya kira dalam kapal terbang tadi pun saya kira satu. Selepas saya pergi ke kawasan-kawasan tersebut, saya melihat bahawa calon Barisan Nasional besar kemungkinan sekitar antara 30 ke 31 boleh menang saya. Kalau tidak berlaku sesuatu lah, sebab di Sabah ni akhirnya saya macam mana kata Datuk Lokman Adam, akhirnya terkejutlah daripada Santa Claus. Tapi bila saya berbincang dengan mereka, mereka mengatakan tak apa. Saudara, Jordan sister nak bercakap, saya tak dapat lah, saya tak kerti nak membuat saudara. Saya minta maaf saudara Jordan, Charlene. Saya pendapatan saya lah, mereka sudah membuat ketetapan. Wang datang kami terima, bah. Ini rezeki. Macam mana kata Datuk Zahid Hamidi, orang bagi duit ambil, undi terpulang lah. Kita pun tak paksa saudara. Tapi saya melihat antara 30 ke 31. Mula-mula dulu saya ingat dalam 22-23. Tapi akhir-akhirnya saudara, dalam 2 hari lepas saya pergi ke kawasan-kawasan yang akan saya ulas satu persatu nanti saudara. Saya melihat bahawa calon UMNO Barisan Nasional lebih terkehadapan. Calon warisan masih lagi ada, bukan tak boleh menang, boleh menang saudara. Masih ada keyakinan sekitar dalam 14 kursi warisan. UMNO Barisan Nasional dalam 30 ke 31. JRS mengalami kekalahan yang agak teruk kali ini saudara. Antara 7 ke 9 kursi saja saudara. Kerana berlaku perpecahan yang begitu besar. Macam mana kita mengulas malam semalam, malam kemarin. Sebab dalam JRS ni banyak parti-parti, macam kita Barisan Nasional lah saudara. Dalam Barisan Nasional yang kali ini bertanding, kita ada satu MCA, adanya PBRS dan juga UMNO. Jadi ketiga ni satu hati, tak ada masalah. Diputuskan oleh UMNO Sabah, calon UMNO sejumlah 43. Calon JRS 1, calon daripada MC 1. Tak ada apa. Jadi 45 calon yang bertanding. Tapi JRS, bergaduh besar saya. Gaduh besar. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan memanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke Tawau, ke Sandakan, malam tadi di Kota Kinabalu. Dan saya merasakan ini ramalan saya agak kelabu lagi saya. Antara 3 ke 7 kursi saja. Pakatan Harapan jangan lupa saya, dalam itu adanya Parti Keadilan, adanya Amanah, dan Amanah dan yang satu di Sulayan, di Sulabayan, satu pulau yang saya bertemu dengan Datuk Mahfuz Omar. Dan juga Parti DAP. Nampak kali ini penolakan begitu teruk di kalangan pengundi-pengundi Cina terhadap Parti DAP. Ini jelas saya tak boleh menipu. Macam yang saya katakan, saya makan tengah hari itu jumpa dengan 3-4 orang Thai kutuk besar saya. Sebab cara mereka makan pun lobsternya, udangnya besar lengannya, mereka kungkang. Jadi saya say hello je, lepas itu dia panggil, mari duduk sekali. Saya duduklah sambil-sambil dia bagi minum teh. Sampai dia mengatakan kepada saya, ini kali kita tak boleh kasih sama NDAP. Tak boleh. Habis mau bagi siapa? Tengoklah. Kita boleh kasih sama UMNO Barisan Nasional ataupun kasih sama warisan. 2 parti sebut. JRS sama. Itu cara mereka bercakap. Saya pun tak berani nak ulang lebih. Saya itu cerita benar. Sambil-sambil makan kari kepala ikan tu saya. Perikatan Nasional kalau nak menang pun dalam 2 hingga 3 kursi saya. Dan kalau tengoklah waktu penamaan calon, poster-poster yang terpasang, kadang-kadang sedih lah saya. Kali ini Perikatan Nasional ialah
apabila pengkhianatan berlaku dan ahli-ahlinya akak umbi semua sudah berbalik pada UMNO, Barisan Nasional, maka mereka meninggalkan Perikatan Nasional. Besar kemungkinan hilang juga secara Perikatan Nasional dari radar. Besar kemungkinan saya kalau Ronald Kaindi pun mereka sanggup tinggalkan saya. Kemudian Parti Star. Ini Raleigh Jeffrey. Raleigh Jeffrey ni 4 malam dulu dia mengadakan pertemuan dengan 9 ketua-ketua kaum. Itu kaum-kaum daripada kadar dusun, Monggong dan macam-macam lah. Mereka cuba nak mewujudkan satu gagasan bagaimana yang dicetuskan oleh Tan Sri Paring Ketingan waktu PBS menumbangkan Parti Berjaya. Saudara, itu yang dilakukan oleh Benedict yang mendapati ukur. Dan saya merasakan ukur pun paling tinggi. Dia letak calon 42, tapi saya rasa paling tinggi 2 saja belum dapat ukur. Kerana sebab itu mereka mengadakan pertemuan nak wujudkan itu. Rupanya rakyat Sabah dah tak mahu lagi. Mungkin mereka sudah mengalami bagaimana keadaan Sabah dipimpin oleh PBS saya. Jadi Star saya rasa dalam 2 kursi je lah. PKDM, Parti Kadazan Dusun Murut, saya ingat dalam 3 ataupun 4 kursi. Sementara UKO dalam 2 kursi daripada 42 yang dikandungi. Sebab minta maaf saya hidung saya ni agak nak bersin. Saudara Hazmurin Hassan, jangan marah. Saya tak ada di sana. Saya berada di sana, Saudara Hazmurin. Boleh kata ramalan saya ni tahu ke laut, tahu ke parit. Terpulang pada saudara. Saudara jangan marah dengan saya bila saya beri pencerahan ni. Sebab saya kata awal-awal lagi, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Mungkin saudara menyokong Perikatan Nasional, tapi saya bagi tahu terus terang, tak ada orang nak pasang bendera Perikatan Nasional. Saudara jangan marah. Saudara, jadi tak apalah. Besok kita lihat. Kalau tak betul cakaplah saya ni. Saudara. Saudara Mat Mumtaz dia kata Jeffrey Ketingan. Sebab itu Jeffrey Ketingan memimpin Parti Star. Saya rasa paling tinggi 2 atau 3. Sebab mereka mengadakan pertemuan. Dan pertemuan dengan 9 orang pemimpin mereka besar-besar, saudara. Besar-besar maksudnya Santa Claus yang terjun, bukan sikit-sikit. Saudara, itu gambaran yang saya berikan. Undi belum bagi lagi, saudara. Janganlah saudara marah kat saya beri ramalan itu, ramalan ini. Tak baik lah, saudara. Jangan marah. Sebab saya kata jangan ikut emosi. DJ suka-suka kata ramalan kosong, kami rakyat Sabah tatap tolak Parti Melayu. Bolehlah cakap saya tak nampak begitu. Saya tak nampak begitu. Sebab tidak ada lagi isu tentang Parti Melayu, itu UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Saya nampak tidak dimainkan. Saya berada di kawasan yang jauh ke dalam kawasan pedalaman, saudara. Tak sampai. Yang agak sampai di kawasan bandar ini, mereka memainkan media sosial. Itu saja, saudara. Sebab itu, apa yang dimainkan UKO, mereka tak suka. Yang mereka mahukan, kalau saya lihat, saudara lihatlah dalam beberapa media sosial, anak-anak gadis sudah berani ke depan, saudara. Saya, sebab admin saya tak ada. Kalau kita dengar ucapan-ucapan, bagi saya ini anak dara Sabah ni beranilah sekarang ni. Kami sudah bosan dengan pemimpin-pemimpin yang lama. Kami mahu pembaruan. Kalau pembaruan, sebab saya katakan Haji Ji hanyut, saudara. Sebab anak muda, ketua pemuda yang bertanding di situ, Dr. Peni, ada peluang, saudara. Jadi saya SFPP pun lebih kurang 1 kursi saya nampak. Dan keseluruhannya, saudara, saya melihat bagaimana sokongan terhadap calon-calon Barisan Nasional begitu ketara mendadak. Sebab itu bila saya pergi ke kawasan PDM dan saya tidak bercakap dengan jentera parti saya. Jentera parti mereka buat kerja. Bila masuk macam kawasan pantai tu, kawasan Jeffrey dekat Kutatan tu, saya jumpa ada jenteranya. Dia kata kami konsentrate tengok mana pengundi putih, pengundi hitam, pengundi kelabu. Tak campur. Yang menyusuri kawasan-kawasan wanita. Jadi saya melihat kawasan-kawasan yang dulu dikuasai oleh KDM, Kadazan Dusun Murut dan juga Muslim Bumi Putra, nampaknya bakal berlaku swing mood yang begitu ketara.
Jangan marah kat saya, tunggu besok lah saya. JRS tidak lagi dilihat sebagai dominan selepas pilihan raya negeri yang lalu. Kerana semua orang tahu, orang warisan pun marah dengan JRS, UMNO apa tak lagi saya. Jadi yang mana bertanding atas JRS mereka sifatkan sebagai pengkhianat. Saya melihat bahawa Pakatan Harapan masih ada lagi, tapi mereka berada di kawasan-kawasan bandar saya. Macam di Sandakan, di kawasan Kota Kinabalu, kawasan-kawasan bandar yang ada populasinya atau penduduknya bercampur-campur, bukan hanya Melayu saja saya. STAR, Perikatan Nasional, SAPP ternyata semakin menguncup saya. Dan kerana ini adalah realiti politik Sabah sekarang saya. Realiti hari ini. Dan ertinya saudara, tidak ada parti yang mampu membentuk kerajaan secara bersendirian. Dalam keadaan apabila warisan sekitar 13-14, UMNO 20-30, dia perlu sekurang-kurangnya 37 kursi. Kalau UMNO mencapai 37 kursi, bolehlah bentuk kerajaan malam esok ataupun lusa. Tapi kalau kadar 28 ke 30, terpaksalah bersama dengan parti-parti yang boleh melengkapkan pada 37 kursi. Saya melihat bagaimana warisan masih lagi ada pengaruh, terutama kawasan di timur macam di Sempurna, dan juga sebahagian kawasan-kawasan bandar ni saya tengok bendera-bendera yang dipasang, pekerja-pekerjanya, malahan yang menjadi pemandu kereta saya dalam diam. Dia okey, dia kata, tapi dia lebih banyak mirip bercerita tentang warisan dan harapan daripada warisan. Saya ketawa je lah, saya kata, bagaimana bang? Abang Hassan, you bawa saya orang UMNO ni. Tak apa, dia kata. Saya suka dengar saudara bercakap, dan saya memanglah saya orang warisan. Sebab apa? Sebab dulu anak saya dapat peluang, dapat projek masa zaman warisan dulu katanya. Saudara Zulkifli Zul kita belum jatuh hukum lagi. Betul saudara? Saudara Hassan Nur, Perikatan Nasional akan huyuk. Taklah huyuk sepenuh saudara, jangan kita kata begitu, saya tak baik. Saudara. Tapi pertumbuhan warisan agak terhad. Dia cuma dekat Sempurna. Sebab itu saya kata Sulabayan suka. Calon di Sulabayan adalah calon daripada Parti Amanah. Saya tak pergi. Saya cakap terus-terang saya tak pergi, kena di pulau. Nak pergi kena naik bot dan sebagainya. Mana ada masa saya. Dan pertumbuhan mungkin juga terhad apabila berlaku perpecahan dalam KDM saya, dan juga adanya calon-calon bebas. Barisan Nasional nampaknya momentum agak memberangsangkan. Ini dikatakan vote return recycle, ataupun kembali undi itu kepada UMNO Barisan Nasional di Sabah yang begitu ketara, terutama sekali di kawasan Muslim Bumiputera. Di Sabah main isu agama ni kurang saya, tak macam masa di Semenanjung. Sebab itu kalau mereka hadir parti-parti yang berasaskan pada agama, tak ramai orang datang saya. Adalah 10-20 orang. Kemudian tokoh-tokoh tempatan begitu kuat. Dan ini angka-angka ini adalah agak menarik yang wajar kita beri perhatian. Sementara itu saudara, JRS nampaknya kata mereka di Tuaran tu adalah beberapa kursi campuran. Tapi ia bakal hilang. Dia akan hilang kursinya pada Barisan Nasional. Kerana pergeseran, saya nak jelaskan sangat, JRS ini adalah terdiri daripada banyak parti. Banyak parti yang mereka tak lagi bersama. Macam STAR keluar daripada JRS, KDM keluar daripada JRS, parti-parti yang lain. Dan lebih menyukarkan HJJ apabila nak menentukan calon. Sebagai contoh, saya di kawasan Pitasan. Pitasan ini, kawasan ini dulu dimenangi oleh Ketua Pemuda JRS, iaitu Fairuz Rendandan. Dia dulu pada Perikatan Nasional, UMNO sokong dan sebagainya. Dia adalah Ketua Pemuda Parti HJJ. Dan dia mengalahkan Pandikar sekitar dalam 2,744 kepada 2,600. Saya lebih kurang dalam 60 undi, itulah saya, ataupun 100 undi lah kira-kata, 80 undi lah kira-kata saya.
Sebab itu Pandika menuntut supaya dia ditandingkan dalam parti pintasan. Kerana bila bertanding di pintasan ini, Pandika yakin dia boleh dapat undi lama dia. Sebab dia mewakili parti USNO. Dan nampak gayanya Haji G terpaksa ikut. Terpaksa mengikut kehendak Pandika Amin Mulia, kerana bimbang bahawa Pandika Amin Mulia juga akan ambil sikap sebagaimana Star. Parti Star dia keluar dari gagasan DRS. Takutnya dia bagilah Pandika bertanding di kawasan tersebut. Sedangkan kawasan itu kawasan Ketua Pemuda dia. Yang dia wakil rakyat. Apa jadi? Akhirnya Ketua Pemuda tersebut mengumumkan keluar dan bertanding sebagai calon bebas. Di sinilah cara UMNO Barisan Nasional yang dulu kita menyokong mereka, kali ini UMNO masuk bertanding. Jadi berlaku pertandingan 11 penjuru saudara. Calon UMNO Barisan Nasional Saudara Tazul Radim, juga pemuda saudara. Dan kalau berlaku pecah undi antara Pandika dan juga saudara Fairuz yang bertanding bebas, ada juga parti daripada PAS, Lomok Ejejus, parti Warisan Abdullah Otong, JRS Pandika, Perikatan Nasional Awang Saleh. Bebas ada 1, 2, 3, 4 calon bebas. Artinya perpecahan begitu teruk di kawasan pintasan. Di sinilah UMNO Barisan Nasional boleh mengambil kesempatannya saudara. Dan fokus, kalau nak tengok fokus saudara, besok selalu dengar kursi-kursi bandar macam Kota Kinabalu, Penampang, Sandakan, dan juga undi daripada keturunan Cina dan profesional muda. Masih ada lagi pada Pakatan Harapan. Perikatan Nasional saya lihat mungkin kekal di kerusi Bubuta Sabah Timur. Dan parti ini Perikatan Nasional sukar untuk berkembang di Sabah. Star, SAPP, PKDM, UPKO. Itu saya katakan 1 hingga 3 kursi saja saya. Semua ini adalah parti yang kecil. Star mungkin mengelangi banyak kursi hilang. Jeffrey Ketingan. PKDM mungkin ada peluang, tetapi kalau sentimen KDM itu beralih pada dia. UPKO nampak gayanya terpaksa nak bertahan dalam kantung sendiri. UPKO ni secara Benedict yang berhenti jadi jawatan menteri saya. Jadi saya, bagaimana kedudukan UMNO Barisan Nasional? Saya nak beritahu contoh di Bangi saya. Di Bangi pertandingan 12 penjuru. Pilihan lepas kawasan ini dulu dimenangi oleh calon daripada Warisan. Tak maaf saya terpaksa mengeh ini kerana saya pun semua sejuk sana, sejuk sangat di Sabah saya. Di Bangi calon UMNO adalah Puan Normala Rasyid. Dan 11 calon. Sedangkan UMNO itu lagi kalah dengan Warisan iaitu 700 undi. Tapi bila 11 petanding ni bebas, ada 2 DRS bertanding, PKS bertanding, Perikatan Nasional bertanding, PAS isu bertanding, Parti Anak Negeri bertanding, Warisan bertanding, PBK pun bertanding, Star bertanding. 7 parti besar kalau pecah. Jadi bila saya melihat kedudukan di Bangi saya, laporan yang saya terima daripada ketua-ketua ini yang menjaga kawasan Bangi ni saya, Don, ketua Don yang mewakili UMNO Barisan Nasional, mereka mengatakan yang UMNO kekal. Kalau UMNO kekal, saya rasa Bangi kekal. Tapi mungkinlah majoritinya taklah sampai 3-4 ribu saya. Majoriti di dalam 500. Kemudian di Bengkoka ni saya dulu UMNO Barisan Nasional kubu. Kali ini pertandingan saya 11 kursi juga. 11 calon. Dulu pun 11 calon. Yang terdekat dulu adalah bebas Surah Maklin Masiau. Ini yang saya katakan adanya pengkhianatan waktu bertanding di Bengkoka. Kita letak calon Barisan Nasional Harun Mendura, JRS letak calon bebas yang dapat sekitar dalam 1149. Tapi kali ini hasilnya berbalik-balik saya. 11 penjuru saya.
parti yang bertanding ada parti PBK, URS, STAR, PIS, Bebas, UKU, Ikatan Nasional dan Warisan. Di PITAS saya melihat calon UMNO itu Bolkiah Ismail. Pilihan raya lepas calon Barisan Nasional menang 2,359 undi. Iaitu majoritinya 1,200 saya. Dan ada juga calon bebas yang tak cuba menggugat, itu Rudin Awak. Calon bebas yang ditaja oleh JRS. Tapi UMNO masih lagi menang. Saya bertanya pada kawasan yang menjaga PITAS, insya-Allah PITAS kekal katanya. Di Bandau ini dulu kawasan Ikatan Nasional, Datuk Wetrom Bahanda. PN ni jangan lupa bila saya sebut PN ni campuran antara sebahagian daripada JRS, Bersatu dan juga UMNO waktu itu. Sebab kawasan itu tidak ditandingi oleh UMNO Barisan Nasional. Dia cuba bertentang dengan USNO, dengan Warisan, itu kawasan Bandar. Kali ini terdapat 13 penjuru. UMNO bertanding, UKU bertanding, JRS bertanding, Warisan bertanding, PKS bertanding, PIS bertanding, KDM bertanding, Parti Aspirasi bertanding, STAR bertanding, PBK bertanding, Pakatan Harapan pun tiba-tiba letak calon di situ juga. Itu keadaannya di Dun Bandau. Bagi banyak ni saya minta supaya anda beri perhatian ya kepada kursi-kursi yang berikut, iaitu Pitasan, Tempasuk, Usukan. Usukan ni saudara memanglah kubu Datuk Seri Arif Saleh. Saya pernah dapat mengadakan berbual dengan beliau di rumahnya saudara, dan beliau menyatakan itu memanglah kursi asal. UMNO bermula di Usukan saudara. UMNO hadir di Sabah untuk mengalahkan parti PBS apabila berlaku kemelut politik di Sabah. Bertapaknya di kawasan Kota Belud, itu di Usukan. Dan sehingga saat ini saya yakin Usukan kekal. Begitu juga di Pantai Dalit, Karambunai saudara. Karambunai nampak gayanya sebab di situ saudara undi daripada di Sepanggar ada lebih 2,000 ke 3,000. Kemudian pengundi daripada tentera. Kalau tentera 60% saja undi pada calon Datuk Yaakob Khan, mana dia menang lah saudara. Sebab dulu pun dia menang saudara, Yaakob Khan ni. Sebab yang bertanding kali ni Perikatan Nasional meletakkan Muhammad Zulkifli, Warisan bertanding situ juga, PDRF bertanding situ, STAR bertanding situ, KDM bertanding, PIS, semua parti-parti, dan UMNO juga bertanding. Ini kawasan Karambunai lah saudara. Itu Datuk Yaakob Khan. Di Tanjung Keramat macam mana saya katakan dulu, calon Barisan Nasional Shah Helmi Yahya, tapi kali ini tak berani bertanding. Jadi dia letak adik dia yang bertanding. Adik dia Syafi'i Alfi Yahya Ahmad Shah, mewakili parti JRS. Dan dulu dia UMNO menang 4,500 mengalahkan calon daripada Warisan 3,400. Masa itu 5.5. Hari ini di kawasan Tanjung Keramat 11 penjuru, dan Datuk Jeffrey saya yakinlah sebab dah buat kerja 3 bulan. Parti bertanding banyak, KDM, PN, Bebas, PIS, Parti Anak Negeri, JRS, STAR, UKU, PBK dan juga Warisan. Saya sebut cepat, saya sepeda lalu cepat saudara, supaya anda dapat baca, catatlah saudara. Begitu juga di Kawang, di Bonggawan saudara, 9 penjuru. Ini agak menarik. Bonggawan ni antara Hanifah Aman, banyak kaya, banyak duit, tapi dia berdepan dengan Muhammad Alamin, Timbalan Menteri Luar, ahli parlimen di situ, dan anak muda lebih terpikat pada Muhammad Alamin. Di situ ada parti bertanding, STAR bertanding, Warisan bertanding, PRS bertanding, KDM bertanding, PN bertanding, parti PIS bertanding, dan mewakili parti JRS itu Tan Sri Hanifah Aman. Beliau lah bekas Menteri Luar, tapi saya nak nampak ada ruang Hanifah boleh menang saya. Begitu juga di Kelias. Kelias ni saya agak menarik, kerana kursi ini kursi memang kubu UMNO, dan calon yang diturunkan oleh UMNO orang terbaik saya. Dia boleh jadi imam, dia boleh baca hari ni hari Jumaat. Maksud saya pergi tu hari Jumaat tu dia baca khutbah, dan
dia ramai, adik-beradik dia ramai di situ, kawasan Kelah saya. Kali ini Kelah bertanding 8 penjuru, iaitu saudara Osin Jilun. Di Kuala Penyu juga sama saudara. Begitu juga di Lumadan bekas Ketua Pemuda bertanding, saudara Mat Nazir Abdullah, yang saya pergi waktu petang, saya ada bagi buat pencerahan. Di Sindumin, macam mana saya katakan itu, berlaku apabila ini ketua pemudanya dan bahagian dalam kawasan Sipitang tu, mereka letak jawatan untuk menyertai UMNO, nampaknya. Begitu juga di Kudansang, di Karanaan, Paginatan, di Kemabung saudara. Tulit ni kita gelak lah tengok saudara, 14 penjuru. First come first serve nampaknya. Dan Nubawan juga saya nampak ada ruang yang begitu jelas. Tadi 9 penjuru, Telupit, di Sugut, Labuk. Saya catat je saudara, banyak yang saya tak sebut tu tak ada lah tu saudara. Saudara Alan, apa khabar Alan? Moga sihat Alan ya. Begitu di Sungai Manila, yang saya jelaskan tadi saya, Sungai Sibuga, 5 penjuru. Sekong, yang 6 penjuru di Sekong saudara. Kemudian di Kunak, Balong, Kukusan, Tanjung Batu dan Sebatik. Itu gambarannya saudara. Macam apa di calon UMNO di Kukusan Erwan Palik. Ya, itu keadaan yang saya dapat laporkan. Kita boleh bersama-sama memikirkan saudara kawasan-kawasan yang sepatutnya anda catat. Ini kawasan-kawasannya. Terima kasihlah saudara Nazir Faizin. Bebas saya nampak kali ini sukar. Dulu yang lepas ada 2 bebas, kali tak dapat. Saudara Nazir, saya minta maaf lah. Saya perlu menjelaskan, saya nampak bebas pun tercungap-cungap. Dulu bebas sebab adanya perpecahan antara UMNO dan juga Parti Bersatu. Mana UMNO tolerate bagi orang bertanding. Kali ini bebas sukar. Saya nampak Zulkifli Zul, Datuk Bong masih mampu mempertahankan lama. Sebab saya katakan tinggi ya saudara. Saudara Bahari Ismail, PN hilang cagaran. Tak boleh lah kita kata begitu saudara. Tak baik. Jangan kita merendah ni. Jadi saudara Latif Baba keseluruhannya yang dominan kali ini insya-Allah UMNO Barisan Nasional akan mendominasikan, mudah-mudahan. Jadi bacaan saya tidak mengundi. Sebab itu saya balik hari ini, sebab besok mereka mengundi, biarkanlah mereka mengundi. Sama-sama kita tunggu. Jadi apa yang saya sebut nanti besok saya ulang balik lah. Apakah kenyataan saya kawasan-kawasan sebut benar? Aduh, ni balik Sabah saya mau balik sesama. Rasa sejuk. Banyak parti-parti yang sejuk di sana sekarang. Latif Baba dia kata jadi BN menang. Bukanlah menang sepenuhnya 45 kursi. Target ya kita letak. Tapi 45 saya melihat semua 45 kawasan yang UMNO letak tu mendapat sokongan yang agak menarik saya. Hari penamaan calon pun semua, dan mereka yang saya terkesan sangat anak muda lah. Sebab itu malam tadi saya bersiaran bersama dengan saudara Mak Husin dan juga anak muda Nazim. Dia adalah seorang pelajar undang-undang, saudara, jurusan undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia balik ke Sabah kerana dia kata bahawa dia mahu menterjemahkan impian harapan anak muda. Jadi dengan adanya anak muda yang semakin sedar kedudukannya di Sabah dan juga kekal kita, dan saya berkeyakinan malam besok kita dapat sesuatu yang agak menarik. Jadi saudara Zulkifli Zul, Datuk Bong masih mempertahankan. Cuma biasalah di Sabah ni kalau tak hati-hati saudara macam Bong tu kena sihir saudara. Sebab dia tak boleh turun kempen. Disihirkan dia, kakinya sakit. Teruk juga kawan tu. Dilamak, disandarkan. Ya saudara, kejayaan anak muda amat diharapkan kepada Sani. Memang saudara, anak muda lah yang akan menentukan ada 60 ke 70%, dan sebab itu akan keyakinan saya mereka selalu kembali sewajarnya. Apa yang kita dapati di Sabah kita terjemahkan di Semenanjung, dan kita menggunakan politik yang makin hamon. Pelayar jangan makin hamon. Betul lah pelayar. Ini betul kita
Jangan koyak salah. Jadi malam esok insya-Allah sebentar menunggu tu saya akan bagi penjelasan apa yang berlaku di negara kita. Dan teman-teman yang tinggal di kawasan yang sebut tadi tu, banjir ni kalau boleh, di mana kawasan banjir itu sama-samalah kita membantu saudara kita yang terkesan akibat banjir. Saudara, santuni family anda, santuni keluarga anda. Ingat saudara, ingatlah saudara pesanan saya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pertahankan negara kita, pertahankan keharmonian dan kemakmuran negara kita. Jumpa lagi malam esok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.